Memandangkan ramai yang tanya tentang vending machine ni, macam manalah bentuk dalaman dia. Okey, so korang boleh tengok ya. Yang ni kita dah lengkapkan sekali dengan satu sistem dekat bahagian dalaman dia ni. Sistem ni dah ada sekali dengan auto sales dan kita boleh check melalui app sahaja. Dan kalau korang nak tahu sebenarnya untuk vending machine sabun daripada Adam vending machine ni, kita boleh support sekali dengan sistem QRP lah. Cuma yang ni kita tak tambah lagi QRP. Dan tengok ni, dia ada dua node acceptor untuk node acceptor untuk penerimaan duit, dan duit akan jatuh dekat bahagian sini lah. Dan dilengkapi sekali dengan 4 nozzle ya. Dia lengkapi dengan sekali dengan 4 nozzle dekat bahagian ni lah. Okey, dan untuk pendalaman dia dilengkapi dengan 150 liter tangki, dan kita ada 4 tangki iaitu 600 liter, dan pemotolan dia memang sangat-sangat kemas lah. Daripada Adam vending machine ni memang sangat-sangat kemas. Dia ada 4 motor untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar. Dan kalau korang nak tahu juga, dekat dalaman dia ni ada sensor, tahu tak? Dia ada sensor. So in case kata kalau sabun dah habis dekat bahagian butang tu, memang takkan menyala lah. Jadi tak adalah isu-isu penimpulan customer. Dan dilengkapi dengan satu lampu. Lampu tak ada on lagi sebab kita tak on plug lagi. Ada exhaust fan, ada satu set sekali dengan timer, dan ada sekali dengan DB yang paling latest lah. Untuk in case kata kalau ada short ke apa-apa semua ke, memang kita just plug macam ni dan dia akan terus on balik lah untuk mesin. So sangat-sangat selamat. Material yang digunakan adalah material stainless steel ya, 304 yang tahan karat almost dekat 20 tahun. So memang sangat-sangat recommended sangat-sangat lah untuk mana-mana yang nak dapatkan mesin daripada Adam vending machine ni.